Nama saya Eddie. Eddie daripada Saya daripada Bandung. Bandung. Ya. Uh, Dah berapa lama dalam Tuan Nation? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Ya. Sekarang Tuan Eddie kan? Ya. Eddie ada IC ke? Ada pasport ke guna untuk sertai Tuan Nation ni? Okey, saya menggunakan pasport. Menggunakan pasport? Ya. Okey. Menggunakan pasport dan sekarang sudah mendapat income dalam Tuan Nation? Kurang lebih keseluruhan dengan modus penaja ataupun passive income-nya. Keseluruhan pun tak apa? Okey, kalau keseluruhan saya sudah mendapatkan RM3,850. RM3,500? RM3,850. Ya. Ini orang Indonesia yang buat. Ya. Program ini tak ada di Indonesia dan mendapat RM3,850. Ya. Okey, amat menarik. Kalau orang Malaysia tak dapat duit dalam bisnes Tuan Nation ni, patut rasa malu. Okey. Dan kalau orang Malaysia kat luar sana yang tonton video ni masih lagi tak buat bisnes Tuan Nation ni, memang amat merugikan. Kerana peluang ini telah pun diambil oleh orang daripada seberang dan saya berasa bangga kerana beliau menyertai program Tuan Nation ni. Walaupun belum lagi masuk ke dalam pasaran Indonesia, beliau dah nampak peluangnya dan beliau dah ambil peluang ini dan buat. Okey, sehingga mendapat hasil yang saya rasa amat lumayan lah. Kalau pakai telefon sebelum ini memang tak pernah dapat duit pun. Sekarang dah dapat RM3,850. Banyak tu. Okey. Alright, dah berapa lama join Tuan Nation? Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Okey, dan kita ada kawan seorang ni daripada Myanmar, boleh datang ke sini? Boleh cakap bahasa Malaysia? Boleh. Boleh ya? Myanmar, boleh perkenalkan nama? Assalamualaikum. Nama saya Jamaluddin. Jamaluddin daripada Myanmar. Dari Myanmar. Okey. Berapa lama ada kat Malaysia? Dalam 7 tahun setengah ni. 7 tahun setengah ada kat Malaysia. Okey, ni orang Myanmar ni. Nampak macam mamak-mamak sikit. Orang Myanmar join Tuan Nation berapa lama? 2 bulan lagi. 2 bulan. Sudah nampak hasil ke belum? Sudah nampak. Sudah nampak? Dah dapat komisen daripada Tuan Nation? Komisen dengan first rate tali adalah $200. RM200. RM200 pergi ke orang Myanmar. Okey, macam mana dapat komisen tu? Masuk ke dalam akaun bank ke? Macam mana sekarang? Masukkan dalam akaun bank. Akaun bank? Ada akaun bank sendiri? Ada yang kawan saya. Kawan saya. Kawan you lah. Okey. Kawan you. Jadi di sini you nampak setengah orang rasakan kalau nak dapat komisen tu satu masalah sebabkan akaun bank. Jadi kawan kita kat sini, Jamaluddin kan? Kawan kita kat sini tumpang akaun bank dulu untuk dapat komisen. Nanti bila dah dapat duit banyak nanti mungkin beliau boleh buka akaun sendiri. Okey? Alright. Dan buka akaun Tuan Nation ni guna pasport ke IC? Guna pasport. Guna pasport juga. Jadi orang kat luar sana tu yang mana tak ada IC, maksudnya orang asing, bukan warga negara Malaysia, boleh join Tuan Nation ni dengan menggunakan pasport. Tak ada alasan lagi. Okey, kalau orang Malaysia ada IC, patut sertailah program Tuan Nation ni. Betul tak? Ya, betul. Apa nasihat kat orang-orang Malaysia kat sana yang belum lagi join Tuan Nation ni? Belum lagi join. Yang belum join lagi tu, apa nasihat? Malu, rasa malu. Rasa malu. Okey, so terima kasih Tuan Jamaluddin dan kita ada seorang lagi daripada Indonesia juga. Boleh perkenalkan nama tuan? Boleh. Nama saya Samsul Kamal Samsul Kamal dari Aceh. Aceh. Orang Aceh sini. Saya belum sampai lagi Aceh. Baru akan ke Bandung pada bulan November nanti. Aceh belum sampai lagi. Berapa lama join Tuan Nation? Baru sebulan. Baru sebulan. Okey, ini seorang lagi orang daripada seberang yang mencari Tuan Nation baru sebulan dan mungkin tak ada lagi kot. Tak nampak lagi komisen. Okey, sebab baru aja sertai Tuan Nation. Kenapa join Tuan Nation ni? Karena ada peluang besar untuk dapat duit banyak. Ada peluang besar untuk dapat duit yang banyak dalam Tuan Nation ni. Walaupun program ni belum masuk lagi ke pasaran Indonesia. Dah nampak peluang? Okey, macam mana nak cari prospek pula? Macam mana nak cari ahli Tuan Nation ni? Adakah nak cari ahli Tuan Nation daripada kalangan orang Malaysia ataupun nak cari ahli di kalangan orang Indonesia itu sendiri? Tak kira lah mana-mana orang yang nampak. Tak kira?